Kita masuk ke dalam lagi. Bahagian ni dulu pada era 80 ni adalah bentuk utama untuk Pulau Kampung lah. Oh. Dan kalau kita Jinak Abah akan dibangunkan, ini disediakan surau. Oh, tekak. Okey. Ini ada bagian di dalamnya. Bahagian rosak ada buat bahagian tempat merah tu. Kenapa tak bantung lah. Okey. Dulu ada juga perempuan Cina dekat dalam kampung ni. Oh, ada tak? Oh, lah tak ada dah. Tray yang tadi je. Oh, tiap tadi ya. Biji tu je ada. Oh. Ni tu kedai Cina dan belakang bersama. Okey. Bagi kita ni pula akan nampak. Oh, Anjing Singaraja. Pada tahun 1930 dulu di dekat klinik. Oh, tu. Kita nak buat tahun selama beberapa tahun lah. Yang belakang sana tu pula akan Okey. nampak pangkalan tangga Rasulullah di Nabi. Tapi para pelapan belajar di universiti dan Kuala Polis juga Kuala Kaca menaiki perahu. Okey. Dan depan ni pula ada rumah Purwama. Rumah Purwama yang pertama Raja Raja ini dan rumah ni juga diiktirafkan sebagai rumah istirahat di Raja. Oh, rumah istirahat di Raja. Oh, yang ni rumah istirahat di Raja. Ya, masa dulu pula ada atuk kepada Raja Muda Polis. Oh. Dan kampung ni pula diangkat dia jadi kampung angkat di Raja. Oh, kampung angkat di Raja. Ya, okey. Alright. Okey. Lagi kita ni pula dan akan nampak laluan ketiga. Okey. Yang ketiga ni pula ada 4 checkpoint. Yang pertama halaman Mengaraya, yang kedua galeri. Galeri tu pula menunjukkan sejarah kampung ni tapi dia tunjuk foto. Yang ketiga ada teratak impian. Teratak impian tu halaman cantik lah. Lepas tu sebelah teratak impian tu ada rumah dua tu. Okey. So kalau ada yang nak turun kat sini, Tak apa. jalan straight. Kita jalan saja. Okey, kita explore saja. Kita ronda saja. Alright. Mau kampung semuanya di Yang telah berubah lah. Sama ada owner rumah tak ada pewaris ataupun pewaris dah meletak jualan jangan balik kampung kan. So, bila jangan balik kampung tu Pemari tinggal, ni awak kan tinggal. Okey. Yang mana yang duduk sini kalau kata dia kerja luar dia tinggal lah. Orang tua dah tak ada dah. Jadi dia tinggal. Okey. Oh, kita balik ke titik permulaan. Oh, ini adalah checkpoint. Okey. Ada checkpoint pertama untuk barang-barang pelancong nanti culik kampung orang ni. Okey. Nama tempat ni tu Dataran Semarak. Oh, Dataran Semarak. Dataran Semarak. Ya, okey. Kita akan ke sana. Okey. Dataran Semarak. So akan di sana juga akan nampak ada pantai. Jadi dua jalan sungai yang berbeza lah. Okey. Okey, ni kita ke satu lagi kampung. Okey, Kampung Seberang Jaya. Kampung Seberang Jaya. Okey, bukan Bandar Seberang Jaya. Seberang Jaya kita. Kalau Penang Bandar Seberang Jaya. Ni Kampung Seberang Jaya. Okey. Dulu kalau yang tahun lepas tu ada lagi ni payung-payung yang main. Oh, okey. Kalau lagi lah. Berteroyong. Oh. Kalau yang ada pulak parking dekat rumah rumah biru ni kan. Dia boleh parking kat sini lah. Tapi kalau yang tak ada jauh sikit lah. Okey. Kita jumpa ke sungai. Okey. Kita belilah nak beli makan kat situ. Ada okey jual-jual. Ni kedai Aling tu. Kalau dia so ni ada nak rumah dulu tak ya? Tu ya. Okey. Sudah ikan sak. Dah merah. No, tu dia. Oh, dia. Dah besar. Dia kalau dekat Kolej ni berat cakap pilih lah. Banyak makanan yang takut lah. Ya betul. Lebih kurang Penang lah. Semuanya kita main tempat orang sajalah. Itu saja. Okey. Kita balik. Alo jom muara kampung bersih adat. Okey, harus. Alright. Dah sini je kuih. Okey, ini je kuih. Kalau ada siapa yang berhajat
Ni rumah dodol. Okey, dodol warisan Cik Wan. Okey. Okey, adalah jual-jual. Okey, RM3.10. Okey. Okey, ada macam-macam lah. Alright. Okey. Belilah tekat. Okey. Tumpah sila. Okey, kalau kata saya berhajat nak beli tu bolehlah. Singgah. Macam-macam ada di sini. Okey. Okey. Kita nak kasar dodol. Nak kasar dodol di sini, bismillah. Oh, bismillah. Oh, tu dia melekat-lekat. No. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, mut. Ni. Melecah. Kita ambil tu. Tadi mama bagi dia. Okey. Ambil dua-dua satu. Lembut. Okey. Sedap. Manis melecah. Dua-dua pun manis melecah. Okey. Okey, hanya sekadar itu dekat sini kita ada last checkpoint satu lagi. Okey, kita nak ke satu lagi tempat. Dodol pelik hitam pun ada, dodol durian pun ada. Ada. Laluan terakhir, bukan checkpoint, laluan terakhir. Okey. Sini pun ada, boleh makan, boleh request, boleh beli. Macam-macam ada. Okey. Belah mana belah ni? Okey, belah kanan. Okey. Oh, tema 14 negeri. Okey. Warna-warni tema dia 14 negeri. Dan tadi tu apa nama tema dia daripada Raja apa negeri Perlis saja. Okey, yang ni tema 14 negeri. Okey. Dan tema ni juga diminta raja sendiri lah. Oh, ada beberapa raja daripada negeri. Oh, datang sini untuk bayar dan sebagainya. Ada juga yang ada perwakilan menteri besar yang datang bagi apa kan. Okey. Macam oh, tu. Ada Twenty lah. Oh, macam tu. Oh, dia buat tema negeri tu. Okey. Tema ni pula dia warna bendera negeri. Okey. Kira mai sini makan tak lapar lah dah. Memang kenyang semua. Banyak kedai di sini. Banyak kedai makan. Banyak kedai makan. Pilih saja. Sudah nasi lemak pada ada tu. Nasi lemak pada. Tinggal pilih sahaja. Macam-macam ada. Kenyang. Okey, kat sini pun ada homestay Bonda. Kalau nak duduk homestay. Homestay. Ni homestay Bonda sini. Okey. Okey. Nasi kerabu pun ada. Kat Perlis pun ada nasi kerabu. Itu dia. Kat Perlis bukan kat Kelantan. Kat Perlis pun ada nasi kerabu. Kalau nak makan. Okey. Okey, kita dah sampai ke poin kita lah. Terakhir. Okey. Nama apa? Kampung Pulau Ketam. Kampung. Okey. Okey, siap. Okey. Sampai dah di destinasi kita. Okey, sampai dah di destinasi kita yang terakhir. Jadi bye-bye. Okey, settle lah. Okey. Hanya apa RM35 kan? Okey. RM35 kita boleh ronda. Naik menggunakan apa nama? Motor ni lah. Okey. Jadi okey, terima kasih. Okey. Alright, cantik. Okey, kita pun nak gerak ke? Oh, semayang tak lagi. Jamuk. Tak apa, jamuk. Okey, hanya sekadar. Okey, baik. Waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, hanya sekadar itu saja konten kita untuk di sini. Konten kita yang kedua. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey.